Saya salah seorang daripada penaja PAH Kuala Berang. Bertepat di Lubuk Engah. Lubuk Engah. Lubuk Engah. 24 bulan 4 tahun 54. Tahun 54. 54. Dr. Burhanuddin mari tu Pak Agung dengar ucapan dia dah salang apa semua dengan Dia masa mari macam begitu saja, berselamba, tak ada apa-apa, mari macam bersama pimpinan Kuala Berang aja, tak ada lah ceramah. Hanya dia buat ceramah umum di Kuala Berang sebelah petang hari Jumaat. Dia ada ceramah umum masa petang Jumaat hari tu ceramah umum dia panggil. Hari Jumaat sebelah petang. Lepas tu dia start di Kuala Berang lah buat ceramah umum. Suasana mesyuarat tu macam mana sambutan orang masa sambutan masa tu dia dua buah kapung. Kapung Buluh dengan kapung Tanjung Putak. Dia hanya beralah sungai je. Bukanlah sungai, nak pisau sungai. Hari tu pasir Lubuk Engah tu comel tepat. Tempat orang berjaga, orang kemah, orang bayar nazar. Hari ni di sungai Lubuk Engah, Dr. Burhanuddin mari. Jadi lelaki puan pergi nak dengar ucapan dia. Dalam catatan sejarah tu, kita baca dalam sejarah PAH Hulu Terengganu disebut Saleh bin Muhammad. Saleh bin Muhammad selaku ketua cawangan Kampung Buluh lah. Pada tu kita dia meninggal dah. Dia meninggal dah. Lama dah. Lama dah meninggal. Dia lah ketua cawangan PAH pertama di Kuala Berang. Pertama Kuala Berang.